Pinggul tu orang terlepas pandang. MRI banyak sentuh yang belakang tu. Tapi pinggul yang ni, salah satu petunjuk dia. Kan, sakit kan. Sini satu. Jika saya tekan kuat lagi ni, tak tahan lah. Macam kena kiri pisau kadang tu rasa kan. Bila dah sini masalah, ni ni pun sama juga. Ya. Seketul lah. Macam tali gitar kan. Saya boleh genggam dia. Seketul. Nampak. Itu satu. Sini lagi satu. Nampak tak? Ni otot lah. Nampak? Punca sini. Efek aliran darah. Nanti otot akan jadi tegang. Ni ada ni. Macam urat besar ni. Nampak? Tapi kita rawat dia. First dia kan buat cara ni dulu. Ni nampak. Yang penting longgarkan sendi-sendi dulu. Tambah dah lama tak pernah buat. Ataupun tak pernah buat langsung. Lepas tu first time berbuat. Mula sakit lah. Macam ni kan. Terasa saya tekan macam ni sakit. Macam ni. Nampak? Tapi kita tak adalah saya nak terus paksa terus nak ni kan. Jadi buat pengkat-pengkat lah. Ni sikit-sikit. Bila dah rasa semakin longgar, baru saya push lagi ke dalam. So proses dia akan lama lah. Berulang. Buat lagi. Ni kalau boleh buat hari-hari ni lagi cantik. Kalau kat rumah ada siapa-siapa yang kita boleh minta tolong, bila selalu buat, sedap tu. Lama-lama nanti yang macam ni ketat sakit ni kan, tekan kuat pun dah kurang dah sakit. Boleh bertahan dah. Sampai ke dalam pun okey lagi. Bila dah longgar, saya tarik, senanglah tarik dia. Jangan terus paksa. Ni cara yang lebih lembut dan selamat. Tak ada yang macam setengah orang macam tu. Itu cara yang memaksa, mendesak. Dahlah ketat, tapi dia terus push yang kuat-kuat tu, itu tak bagus. Nampak dia terjongkit. Kalau terjongkit tu saya tahu lah sini dia lock, dah kena lock. Ketat, sendi tu ketat. Sikit-sikit lah. Nampak. Kalau boleh cabut ni kaki, boleh letak grease ke minyak ke, dia senang. Ini tak boleh cabut. Macam motor cabut tayar dia. Kaki orang pun boleh cabut. Satu lagi kaedah saya rawat macam ni, saya bagi ubat homeopati yang tadi tu, sakit urat otot tu untuk efek dia melembutkan otot juga. Supaya kali kedua datang nanti tak adalah keras sangat. Saya nak semakin lembut. Wah. Lepas tu push lagi sikit-sikit. Macam tu lah. Bagi longgar lah kan. Bagi longgar. Dia mula je sakit tu. Itu normal. Tapi bila kita buat berulang kali, lama dah semakin longgar dah, tekan dah tak sakit sangat dah. Boleh bertahan dah. Tu yang kita nak. Inilah konsep fizioterapi sebenarnya. Bukannya macam tu. Itu semua cara nak cepat. Tetapi ada orang tak berjaya pun. Teknik memang dah ada, tapi hasil kadang tak ada. Ni. Yang dia kata akan datang tu macam tak selesa, tegang sangat ni,
pak bekam sini pula. Ni, mana saya tekan tegang macam ni kan. Ini. Nampak tak? Bekam situ pula. Nanti bila dah lembut nanti, saya tekan macam ni pun dah boleh tahan. Lagi senang dah boleh tahan. Ni tak, ni saya tekan macam ni, oh sakit. Sini yang kena tackle ni, sini. Itu pentingnya stretching. Pada macam dah melekat tau. Sini. Ni banyak berlaku kalau orang tu, contoh dia kerja penjawat awam yang polis, tentera, banyak kawat macam tu tau. Lama-lama dia jadi melekat. Bila saya nak rawat dia, nak tarik, dia tak mau lepas. Jadi saya kena berulang-ulang buat banyak kali. Lepas tu kadang saya bekam juga. Lama-lama dah semakin longgar lembut kan. Dia tarik tu dah boleh lepas dah. Oh, bunyi plop. Kau dapat. Tak boleh ni melekat dah ni. Ni melekat. Tak apa, ni baru permulaan. Saya buat. Nanti kejap lagi saya tarik, nanti dia tengok macam mana. Kalau saya tarik berjaya, alhamdulillah tu bonus. Semua kerja dia lama lah kerja dia. Sangkut kat sini dah terasa ni, nampak. Dia otot tegang sebab darah tadi tak lancar. Bila aliran darah tak cantik tu, dia kan macam ni lah, saya tunjuk Macam ni dia punya rasa dia. Nampak tak? Ni lah. Macam ni, nampak? Nampak? Ni sendi pula. Ni otot. Sini. Nampak? Kerak tapi sakit. Tu tak cantik lah. Itu semua aliran darah tu. Kalau aliran darah cantik kan. Macam ni, sini. Biasa gejala macam ni dah kurang. Saya tekan pun steady je. Tak sakit. Dia nak macam tu. Mana-mana saya tekan tegang sakit tu maksudnya ada masalah. Masalah aliran darah tak. Aliran darah tak cantik. Macam ni contoh kan. Ni. Sama juga otot juga ni. Dalam bawah ni. Dekat anak perut betis ni. Ni, nampak tak? Banyak poin sakit sebenarnya kalau nak detect. Tadi yang saya tekan sini kan. Itu semua poin sakit tu. Dia punya conclusion darah tu tak cantik lah pengambilan. Aliran darah tak cantik. Macam ni. Lagi ni tak cantik ni. Yang ni susah saya nak tekan ke bawah. Dia nak sampai cecah lantai ni. Ni kalau normal ni boleh cecah lantai. Dia macam ahli gimnastik tu. Badan dia kan senang kan, lembut je.